Ekonomi kita paling teruk dalam dunia? Aish, no. Cubalah tengok negara lain. Ada yang terpaksa tutup sekolah sebab tak cukup bahan api. Baru-baru ni, The Economist baru dahkan 16 negara yang paling kritikal terkesan dengan krisis minyak tahun 2026. Dan di Pakistan, situasi dah jadi luar kawalan. Diorang terpaksa catu bahan api, tutup sekolah dan pindahkan universiti ke sistem online sebab tak mampu nak beli minyak. Dekat Nepal pula, orang ramai dah mula beratur panjang gila semata-mata nak dapatkan gas memasak. Kenapa diorang ni rapuh sangat? Untuk aku ada dua sebab lah. Pertama, diorang ni terlalu bergantung kepada tenaga daripada Gulf. Dan yang kedua, ekonomi diorang ni memang dah sedia ada ni fragile dengan hutang yang melampau. Dan contohnya di Mesir, diorang kena bayar hutang hampir 29 bilion US dollar tahun ni saja. Dan lebih separuh daripada rezerv mata wang asing diorang ni. Tapi dekat sini berbeza. Yes, walaupun Malaysia pun ada tekanan hutang, tapi kita masih lagi ada talian hayat diplomatik. So, nak cakap cerita masa Selat Hormuz ni ditutup, PM terus call Iran, Mesir dan juga Turki. Dan kesannya kapal kita ni antara yang terawal dapat laluan yang selamat. Dan inilah kunci kenapa ringgit kita lebih stabil berbanding negara yang lain yang masih terkandas. So lepas ni, kalau korang dengar pasal diplomasi, janganlah ingat itu sembang kosong semata-mata. Dan sebab dalam krisis dunia ni, panggilan telefon itulah yang sebenarnya tengah selamatkan poket korang. I Sudin Samni, Ideas that Move Malaysia Forward.